Okay gang, hari ni kita nak main game. Kita nak bagi duit ayah kat orang siapa yang betul. Dia cabut dia akan dapat lah gang ini. Lepas tu kita nak tunjuk mana siapa yang betul sama yang mana betul akan dapat RM50 daripada kita gang. Okay jom. Ya bang. Sedap ayah tengok abang beli. Sedap je. Tahu try lah, Jepit dah banyak kali dah minum. Ni mampu ni ada apa flavor? Ada 3 jenis. Ada kopi dengan satu lagi apa? Coklat, ada coklat. Abang beli ni satu. Jadi saya nak tanya abang follow tak TikTok kami? Ada follow. Kopi ais mampu kan? Memang baik. Ya betul. Ni dah. Follow dah. Bang, abang follow abang boleh cabut dia ayah kami. Abang beli. Satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Kau try bang. Sebelum lagi. Masih bang. Ya, ni abang beli ayam apa? Kopi ais apa ada gula? Kopi ada gula. Oh. Abang ada follow kami tak? Ada. Follow kami. Kopi ais mampu dia. Kopi abang SQ. SQ. Follow. Okey. Okey. Abang follow abang beli ni. Satu bang. Buka. Oi, 50. Rezeki abang. Terima kasih banyak kopi ais mampu. Masih bang. Abang sedap ayam tengok tu. Ya. Ni ayam kopi mampu memang dari dulu Abang kenal kami kat mana? TikTok ah. TikTok banyak tengok TikTok. Abang follow TikTok kami. Buat apa salah tengok tak boleh. Bukan abang buat SQ. follow tunjuk lah. Follow dah sebab abang follow abang boleh cabut dia ayah kami. Link mana tu? Ambil. Mana? Ambil tu. Itu. Dia dah buka. Buka yang turun. Mana dapat RM10? Ada dapat RM10. Satu lagi ke saya. Masih saya nak tanya kau kau beli ayam apa kau? Original coklat. Lepas tu saya nak tanya kau kenal kopi ayam mampu daripada? Berapa? Tu dekat Masjid Gulim tu. Masih belum? Yang dekat kedai tu. Kau buka TikTok tengok kau follow kami ya? Kopi ayam mampu SQ. Kopi ayam mampu SQ. Kopi ayam mampu SQ. Kau guys, kopi ayam mampu SQ. Ni. Mana tu? Kau tak follow, kau follow. Kau dah follow kau boleh pilih. Pilih. Dua-dua ada duit. Dua-dua ada duit. Dua-dua ada duit. Kau try buka apa? Kau dapat RM10. Masih selamat follow dah. Follow dah tunjuk. Abang boleh follow, abang dah follow dah. Abang boleh pilih ayah ni. Adik boleh. Try buka. Adik try buka. Ada apa? Buka. Rezeki adik dah ni. Cakap apa? Cakap masih. Ya, bye-bye. Macam bang. Okey, masih. Bang, saya nak tanya abang. Abang kenal kopi ayam mampu ni daripada mana? Kenal daripada sekolah konvent. Kenal daripada sebelah konvent. Di mana? Lama dah. Lama dah. Jadi abang buka phone abang, saya tengok TikTok abang follow lah kami. Kopi ayam mampu SQ. Loh, abang tak follow ni. Tapi tak apa abang follow lah. Apa sebab abang follow ni saya abang cabut saya. Abang pilih nak yang mana satu. Abang try buka. RM10. Rezeki abang RM10. Terima kasih abang. Terima kasih. Terima kasih.